Selamat datang ke satu lagi episod Jom Berjimat Hearthstone. Episod disconnected. Ni yang masalahnya. Okay, Jom Berjimat Hearthstone. Come on. Jom Berjimat Hearthstone episod 18 aku rasa. So anyway, cepatlah. Tadi aku dah mission kita Thrall versus Malfurion. I must protect the wild. Okay, sorry. For Doomhammer. Disconnected tadi. So not yet. All three, no. Give me something nice. Oh god. Well, bad starting hand, tapi bukanlah apa bergadah. I spent the whole day today. Sebenarnya aku pergi main D&D dengan kawan-kawan lagi tu. So kita ada ni lah. Ada kematian watak yang pertama. Watak tu mati. Dia mati sebab dia main lawan dragon. Time for killing. Job done. So, Syafiq Azab ni karakter kayu mati. We've been playing that character for like a year plus, maybe? Yeah, a year plus aku rasa. Setahun lebih main macam tu. Dah mati. Wah, lembab memang mata ni. Cepatlah. 6. Okay, apa kau nak letak? Letaklah apa-apa pun. Dia kena swipe. Nak dia bagi 7. Kalau letak 7 terus. Time waits for no one. Okay. Season 4. Dia akan bunuh Nathan ni dulu. Lepas tu dia punya akan naik sampai 5. So 5. I enjoy raiding. Okay. Don't know what to do. What can I do is I can do this. Sebab dia bahaya. Okay. Dengan harapan dia akan inspire lepas ni. Dia akan ni inspire supaya ni boleh +2/+2. Oh man. Kvaldir Raider. Masalah besar je lagi, tapi tak apa. Inspire lah. Dia dah dia tak inspire pun, dia just terus macam tu je. Nampaknya kita akan kalah kali ni. Tidak. That's nice. Yes. Okay. Ni semua boleh bunuh salah satu. Pasal dia
akan inspire, lepas tu dia akan bunuh ni. Tazdingo! Oh, tak. Yes! Inspire lah. Lepas tu bunuh ni. Lepas tu dia boleh bunuh ni. Oh, tak nak swipe. Dia tak inspire pun. Tak tahu kenapa tak inspire. But man, that's a bad time to do that. Yeah, just gonna see what else I can get. That's okay. Do this first. Dia akan bunuh lah. Dia ikut ni bunuh ni bunuh ni. Inspire. 6 motherfuckers. Oh man. Power gila. 88 tu. Aku tak ada elimination aku sudah lama. So deck ni tak ada elimination. So but that's really good. The Frost Wolves stand ready. Hey, give me a minute. No, dia bodoh tak bunuh ni sebab aku ada mata ni. Aku boleh bunuh dia sekejap lagi. Dia akan bunuh apa benda. Dia akan, aku rasa dia akan terus attack gila babi lah. Oh, nak apa? 3 plus 5. Apa nak buat? Apa kau nak buat? Kau nak bunuh ni seekor. Lepas tu kau nak bunuh ni. Okay. Dia nak macam tu je. It's fine. We have that. So let's do this thing. We have 7, so let's do For the Horde! this one. So do 7, so we can have this one, 4, 3, 2 is 9. But let's do this. Behold the might of Stormwind! What you want? Hey, give me a minute. Dengan harapan dia tak dia buat direct damage lah. Dengan harapan lah. Sebab kalau dia tak buat direct damage, next turn aku akan... Oh, okay. That's cool, man. What you gonna do, man? Alright. Okay, that's cool. Oh lord, that's good. The Frost Wolves stand ready. Handle it! Oh yes. Well played. For the Alliance! I concede. Hah. Kata aku hebat, aku dah menang. Yeah, motherfuckers. Dapat 50 gol. So aku rasa cukup lah hari ini. Banyak mana dah, berapa lama dah aku rekod masa ni? It's about 8 minutes. Okay lah, aku rasa ni episod yang pendek kan ni. Aku saja nak tunjuk aku menang pakai faction. Sebenarnya tadi aku dah menang pakai China. So quest hari ni dah habis. Nak buat quest lain kau kena tunggu adik Zaini dia online dulu. Mamat tu dia pergi dating dulu aku rasa. Bukan dating lah. Dia pergi buat kerja dulu some shit lah. Fine. So anyway, oh by the way aku ada dapat feedback daripada script doctor aku. Aku tengah tulis satu script filem and script tu memang ada banyak problem. So I got a script doctor to give me notes on apa benda yang macam sial. And she gave me something, a laundry list of shit that I need to do dengan script tu. So esok aku akan start rectifying the whole bloody fucking thing. But memang banyak problem pun. It's not something that flows easily. But it's okay. Better kau dapat tahu sekarang masa first draft daripada kau buat, kau menggelabah menatang tu nak keluar lah. Kalau filem tu dibuat. Anyway, itu saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode akan datang. Bye.